setara ni boleh dah ni. Assalamualaikum. Hari ni Chong kata mahan mai wak aje cicak baik kapung-kapung dah. Kalau piye nak tengok cara buat kau mai tengok sekali. Kita nak pakai cili merah dah. Ada apple, cili apple ada. Turun masak sikit dan bawang. Baking, saka ataupun gula dah. Lepas tu cicak itle. Lepas tu sok cirai dah. Lepas tu jangan lupa isi je kita nak buat dah. Mula-mula kita potong cili apple dulu sikit. Lepas tu cili merah sikit. Ni ada dah. Lepas tu tukar masak. Potong dia besar-besar dah. Lepas tu dah bawang kita potong dia panjang-panjang. Ni kadang ni ada bawang dah. Sayur yo kadang ni kita bakar. Lepas tu kita main masak je pula dah. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu. Lepas tu kita katak bawang putih dah. Boleh gepak teh dah. Iceh-iceh dia sikit. Kadang ni ya. Lepas tu kita ambil buh masuk kuali. Buh masuk kuali dah. Buah minyak panas apa dah. Tumis dia sikit dah biar masak sikit. Lepas tu kita buh isi air yang kita nak buat dah. Lepas tu kita goreng air boleh masak dulu sikit. Goreng sampai air tu masak dulu lah. Tak lama dia air ni. Ni. Kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh cicak ikan masuk sikit. Kadang ni dah. Lepas buh cicak ikan tu goreng cicak ikan gelomak dengan air dulu. Ni gelomak tangan ni ada dah ni. Lepas tu kita buh dah bawang masuk. Tunggu masak tomato lah. Lepas tu cili merah. Lepas tu cili apple. Bawang besar jangan lupa kita lupa saat ni buh masuk tu. Lepas tu kita goreng apa dah sayur ni masak dulu sikit. Agak atas sayur masak dah kan kita buh baking sikit. Baking ni suka hati dah. Lepas tu saka kita bakar 2 sudu setengah. Ni tu bit manis-manis masing-masing dah. Lepas tu kita buh cicak boleh 2 sudu dah. Lepas tu kita buh sak cirai dah. Sak cirai ni adalah sudu lebih. Ni dah. Lepas tu jangan lupa dah sop potong masuk sikit dia. So 2 3. Lepas tu kita buat air masuk sikit dia. Air tak payah banyak sikit je. Lepas berkakak air pasiat tu goreng. Goreng sampai kering dah. Sampai je kering. Kalau masak cicak beg biasa itu uwak tu dia buat sak cili ah. Ni kita buat style beg kapung-kapung dah. Apa kalau dia kena beri itu uwak dah. Jangan lupa lah tu nak tekan like, tekan share ikut saya dia. Lepas tu tekan TikTok ataupun tekan follow lah. Ni setara ni boleh dah ni. Lepas tu kita seracak nak rasa lah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita bakar sikit bumbu dah. Ni air cicak style Chong Kata Mahan. Tengok jadi tak? Tengok tik dulu. Sedap ni. Ni air cicak kita sudah dah. Kalau piang terawak boleh kita dah. Tak payah mana boleh komen bawah dah. Lepas tu jangan lupa tekan like, tekan share dah.